Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Hari ini saya berada di Kelang, Selangor. Ini adalah rumah Puan Nora. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nora kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Sebelum tu maafkan saya sebab rumah ni tak boleh nak tunjuk view secara lebih jelas sebabkan dia berhadapan dengan lot kedai. Jadinya kawasan tu agak terhad. Dan ini adalah pandangan hadapan rumah. Tunjukkan. Untuk rumah ini mempunyai 6 bilik dan 4 bilik air. Dan panjang dan lebarnya adalah 25 kaki dan lebarnya adalah 99 kaki. Cukup panjang lah. Saya tunjukkan. Dan seperti biasa binaan kami di MIH, kami menggunakan bata merah dan atap genting Saga Legenda. Tapi untuk atap bumbung ni ada tambahan lah. Ni bumbung design moden, ada tambahan harga. Kira upgrade lah, dikira upgrade. Untuk dekorasi luar rumah ni kami berikan secara percuma. Saya cuba tunjukkan. Dekorasi rumah ni kami berikan secara percuma. Maksud dekorasi tu adalah kemasan coping, roofline dan ceraplan ni semua yang kami berikan secara percuma lah pada include dalam harga. Dan ini adalah pandangan untuk sisi kiri rumah. Untuk kemasan cat dinding, kami menggunakan kemasan cat jenama Jotted di bahagian luar dan dalam rumah. Dan untuk bahagian luar anda boleh memilih 3 warna dan 1 warna di bahagian dalam. Ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Untuk pintu-pintu security door ni semua ini di-upgrade dalam rumah. Dan seperti biasa binaan kami adalah binaan yang bertangga. Kalau anda boleh lihat, binaan kami yang bertangga yang mana spek kami lah. Dan longkang perimeter ni pun kami berikan secara percuma. Dan ini adalah tingkap casement memang standard kami lah. Tingkap casement dengan cermin tinta hitam. Kami di MIH, kami bina rumah mengikut bajet dan citarasa pelanggan. Dan kami juga menerima 3 kaedah cara pembayaran, antaranya adalah tunai, LPPSA dan loan bank . Dan kali ini site kami adalah di Selangor. Ini adalah material hadapan rumah. Untuk kolom ni semuanya ni kami berikan secara percuma lah. Design ni percuma disebabkan harga binaan melebihi 350k lah. Dan ini adalah bahagian teras hadapan. Untuk kemasan tas ni memang kami berikan memang kemasan tas rumah memang dah include. Dan rumah ni menggunakan wiring 3 phase cuma tak masuk elektrik api lagi. Ini adalah bahagian pintu utama menggunakan security door single layer jenama Nest. Rumah ni mempunyai 3 security door satu di bahagian hadapan dan 2 di bahagian sisi kiri rumah. Dan ini adalah bahagian living area, ruang tamu lah. Untuk kemasan L-box ni di-upgrade ada tambahan. Kemasan L-box di ruang tamu ni yang kami berikan adalah kemasan plaster shielding berserta dengan cornice. Sebentar untuk ruang tamu ni berkeluasan 19 kali 15 kaki. Saya tunjukkan sebelah kanan dulu. Saya review satu ini adalah bahagian family area. Rumah ni mempunyai 2 lah family area. Satu di bahagian kiri, satu bahagian kanan. Saya tunjukkan bahagian kanan dulu. Family area yang kedua. Untuk kelengkapan serta asas ni macam toilet bowl ni di kontra lah. Ini tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga tiada masalah lah. Dan ini adalah bilik yang ke-6. Maafkan saya kalau video ni gelap sikit sebab rumah ni belum masak api lagi. Dan ini adalah bilik yang ke-6 berkeluasan 8 kali 12 kaki. 12 kaki. Dan ini adalah bilik yang ke-4, bilik air ke-4 lah. Untuk pintu bilik air. Pintu kami menggunakan pintu PVC door jenis sebal yang high quality yang kami berikan. Ini standard kami Cuma untuk tombol pintu ni di upgrade lah tambahan yang tuan rumah beli sendiri dan boleh kontra harga, tiada masalah. Untuk bilik air 4 ni berkeluasan 8 kali 5 kaki. Dan apa spek yang anda akan dapat adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, iaitu standard kami.
kelengkapan sanitary asas iaitu adalah toilet bowl, shower dan sinki. Ini semua dah include. Cuma kalau anda boleh lihat untuk toilet bowl dan shower ni yang ni di-upgrade lah. Maksudnya tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga, tiada masalah. Dan untuk niche hole tu yang ni di-upgrade tambahan. Tuan rumah request niche hole. Okay, dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, untuk tas semua yang ni anda boleh tentukan je nak macam mana, nak corak macam mana, mengikut selera anda lah. Okey, dan ini adalah bilik yang kelima, berkeluasan 9x12 kaki. Punya kemasan plaster shielding berserta dengan cornice di seluruh ruang. Okey, dan ini adalah pandangan untuk ruang family area kedua. Dan rumah ni kalau anda boleh lihat dia memanjang ya, memanjang straight ke belakang. Yang ni semua di-request lah dan mengikut pada kawasan tanahnya yang melebar. So kami designkan macam ni lah. Okey, dan ini adalah bilik yang keempat, berkeluasan 10x12 kaki. Ini tas yang dipilih. Okey, ni adalah tas standard kami ya, tak ada tambahan. Kami ada beberapa pilihan tas yang anda boleh tentukan lah mengikut selera anda. Okay, dan ini adalah bilik air yang ketiga. Bilik air yang ketiga berkeluasan 4.5x9 kaki. Kemasan tas hingga ke shielding, kelengkapan sanitary asas. Ini adalah tas yang dipilih. Dan macam biasa, setiap bilik air untuk shower dan toilet bowl yang tu tuan rumah yang beli sendirilah. Dan boleh kontra harga, macam cakap tadi, boleh kontra harga, tiada masalah. Okay, dan ini adalah pandangan untuk ruang tamu. Saya tunjukkan yang lebih jelas. Okay, untuk ketinggian berlantai ke shielding yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Itu memang standard untuk kami lah, standard MIH yang berikan. Dan ini adalah ruang keluarga yang pertama lah, satu. Berkeluasan 24.5x10. Okay, untuk poin-poin wiring ni kalau anda lihat yang ni memang kami dah berikan. Poin lampu kipas ni kami dah berikan. Cuma untuk poin aircon tu adalah tambahan lah, tambahan wiring. Okay, dan ini adalah bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga macam cakap tadi, untuk poin-poin wiring, lampu kipas semua memang kami dah include. Cuma untuk poin aircon tu ada tambahan sikit lah, tak banyak lah. Okay, pintu menggunakan pintu mounted door ya, dengan kemasan cat jenama Jotun. Warna-warna ni semua ini anda tentukan lah nak warna apa. Dan ini adalah Swiss standard kami, itu Swiss jenama Siemens. Dan ini semua standard kami, tak ada tambahan. Dan sama juga setiap pintu bilik menggunakan pintu PVC door jenis tebal. Kalau anda lihat ada rumah tu menggunakan bifold dan sebagainya, itu tambahan lah, ataupun swing door tu tambahan lah. Yang kami berikan standard kami adalah pintu PVC door yang jenis tebal ya, yang ketebalan ni boleh memuatkan tombol. Cuma untuk tombol yang macam tadi ni di-upgrade lah, tuan rumah beli sendiri dan boleh kontra harga ya, tak ada masalah. Okay, ini adalah bilik air 2. Bilik air 2 ni sama juga ya. Okay, untuk ketinggian bilik air ni adalah 9 kaki. Kelengkapan sanitary asas semua dah include lah, jangan risau. Ini adalah tas-tas yang dipilih. Saya zoom in sikit. Ini tas yang dipilih oleh tuan rumah. Mempunyai niche hole. Setiap bilik air mempunyai niche hole. Ditambahlah dia request oleh tuan rumah. Okay, dan ini adalah bilik yang kedua. Bilik kedua sebelah master bedroom lah. Okay, bilik yang kedua ni berkeluasan 10x12 kaki. Okay, kalau anda berminat nak bina rumah di atas sana sendiri, tapi nak lakukan site visit dulu, lawatan tapak, nak tengok site kami macam mana, boleh sahaja hubungi kami lah, tak ada masalah. Kami akan sharekan location kepada anda lah, location terdekat pada anda. Saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. Dan untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Jotun je. 1 warna di bahagian dalam dan 3 warna di bahagian luar. Okay, ini adalah pintu mounted door ya, kemasan cat Jotun. Dan tombol pintu pun ni di-upgrade lah. Tombol pintu di-upgrade, mesti tuan rumah yang beli sendiri. Okay,
Ini adalah master bedroom berkawasan 12 kali 12 kaki. Mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Bilik air satu lah. Bilik air ni dia melintang lah, so kata dia memanjang ke tepi, berkawasan 5 kali 12 kaki. Saya cuba tunjukkan. Showernya ni tuan rumah yang beli sendiri lah je, cuma boleh kontra harga. Kami berikan kelengkapan sanitary asas. Cuma untuk shower macam tu tuan rumah yang beli sendirilah. Dan sinki ni sinki standard kami ya. Dan untuk toilet bowl tu yang ni di-upgrade yang tadi, tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga, tiada masalah. Okey, ni adalah tas-tas yang dipilih. Jom saya tunjukkan yang terakhir, bahagian dapur. Bahagian dapur dia unik sikit, dia ada dua bahagian, 2 partition lah. Okay, sebelum tu, okay, ini adalah pintu security door single layer. Maksud single layer tu macam ni lah. Dia ada tertingkap macam ni. Ini security door single layer. Kami ada beberapa design lah yang di-upgrade ya. Jadi ini adalah pandangan untuk ruang dining area, ruang makan. Kalau anda lihat dia straight lah, dia melintang straight ke belakang. Okay, dan terakhir ini adalah bahagian dapur. Ini adalah dapur kering, dan di bahagian kiri saja adalah dapur basah lah, dry kitchen dan wet kitchen. Okey, untuk bahagian dapur ni untuk totally semua adalah 12 kali 8. Dan seperti biasa untuk tabletop ni memang kami berikan secara percuma berserta dengan backsplash ya. Kalau anda lihat, berserta dengan backsplash ni memang kami berikan. Dan design tas semua ini ada bertentukan ya, design tas macam mana. Cuma untuk kemasan tas ni desainnya di-upgrade lah. Nanti saya confirmkan semula. Tak salah, desainnya di-upgrade. Okey, dan untuk sinki ni adalah sinki yang di-upgrade tuan rumah yang beli sendiri. Dan ini adalah sinki standard kami yang kami berikan, tiada tambahan. Sinki double bowl lah. Okay, dan ini adalah lebihan-lebihan cat jenama Jotun. Okay, dan untuk tabletop ni untuk panjangnya adalah mengikut pada keluasan dan harga rumah lah. Macam saya kata tadi, semuanya terkait kepada terma dan syarat. Nak tahu dengan lebih lanjut dan lebih detail, boleh saja hubungi kami dan kami akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Okay, kami juga di MIH, kami menawarkan 2 package iaitu premium dan standard. Dan kami menawarkan spek yang premium dengan harga yang marhin. Betul katakan binaan menggunakan bata merah. Dan dekorasi rumah yang kami dah berikan, tabletop secara percuma, longgang perimeter secara percuma dan banyak lagi lah. Okay, kalau anda berminat dalam rumah sendiri, boleh saja hubungi kami. Ataupun nak survey, nak bincang sebagainya, boleh saja hubungi kami lah. Kami menawarkan konsultasi secara percuma. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan strasa pelanggan. Assalamualaikum.